Fahmi nak botakkan rambut kawan Fahmi. Dia tiba-tiba ada idea nak buat konten macam ni kan. Hilang kegelapan. Dapat 5 dulu kita tengok lagi. Weh, guys, sumpah cakap ini konten paling gila. Alright guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni pukul berapa? Pukul 4.51. Pukul 4.51 pagi. Fahmi nak buat apa? Fahmi nak botakkan rambut kawan Fahmi. Habis yang kau lepas ni, aku dah tak panggil kau nama. Aku panggil kau botak lepas ni. Okay, jom, let's go. Tak sampai aku sanggup tahan mata nak botakkan dia ni, ya Allah. Tak sampai aku nak botakkan dia. Alright guys, jom sekarang ni kita buat tapak 4. Dapat 5 dulu kita tengok lagi kita buat tapak. Dah. First time dalam semua itu aku ni. Ready? Okay guys, jom. Aku tak sabar tu. Aku tak sabar tu nak botakkan kawan aku, ya Allah. Pakai belakang. Lasa. Kau nak ke tak? Nak. Nak betul ni? Awet kau tak tinggal lah. Hilang kegelapan. Hilang acai, hilang hari ni. Kami tak tahu tau nak potong rambut dia macam ni. Ni aku buat lari je. Yang aku nak potong. Kena buat konten. Okay, ini konten Fahmi pun suka YouTube guys. Jom, besok sini ada tetamu. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Jadi saya dengan keyakinan dirinya. Aku kuat. Tapi aku capek. Aku tak berani je. Dia tak nak aku nak buat. Aku tak sabar aku nak botakkan je. Ready saya? Okay, dapat lagi. Okay, dapat 5 okey. Boleh je. Best tu tak belakang. Habis aku cai. Aku panggil. Rambut jadi semua tinggal keras. Acai aku panggil acai. Dia potong biar kat try gunting. Ya, kita try gunting. Kita ada gunting lah. Apalah, ada. Aku bagus. Sorry eh. Kami potong cakap tak. Maafkan korang, Fahmi tak ada skill memotong rambut. Nabedan. Wah, ada sikit. Kau ingat apa potong dulu? Weh, guys, sumpah cakap ini konten paling gila. Sabar, relax. Rosak tu. Tak rosak pun. Nanti kau buat kan? Ya, buat. Sakit bagi kau buat. Kalau aku keras lah, apa dah rambut keras tu?
Sini lah aku buat. Bodoh, kau tengok pelumpang. Mami buat. Tengok tak jadi apa. Sama je aku buat. Sama je, cuma aku siap lagi. Dia belum nampak perubahannya. Dia dah judge aku macam tu. Dia dah judge Fahmi macam tu. Fahmi apa sebenarnya? Please judge Fahmi by Indi bini gingi. on a rather than many races. Okay, korang akan nampak sekarang fucking influencer ni malukan saya untuk viewer. Jujur Fahmi cakap, sumpah rugi potong rambut. Dah lah rambut panjang. Tengok. Lepas ni aku tak bagi kau gel, aku bagi kau botak. Biar botak, tak botak. Dia nampak comel. Bombastic side eye. Acik tengok, anak acik ni potong rambut kawan saya. Tengok ni Zidan. Acik marah. Tengok ni. Ni potong je rambut dia. Okay guys, korang boleh tengok. Botak ni dah botak. Influencer tak ada. Kau lampang ni. Ini hasil daripada Fahmi. Kalau korang nak potong botak, korang boleh roger Fahmi. Alright guys, itu saja konten Fahmi pada kali ini. Dia tiba-tiba ada idea nak buat konten macam ni kan. Maafkan korang enjoy ada konten, okay? Jangan lupa support, share, subscribe, everything lah. Alright, ini hasil botak. Okay, bye-bye guys. Dalam toilet, okay? Epilogue. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak sabar. Sumpah aku tak sabar. Kita botak kalau buat dia. Kau adik kalau ku suka, kalau ku duka, setiap tangisan dan juga ketawa. Kau adik kalau ku perlu, setiap menemaniku. Bagang